Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni Maira binti Muhammad Zamil dari SK Muazzam Shah, Pahang. Hari ini saya ingin mempersembahkan projek Minecraft Education saya yang bertajuk Explore Pahang. Dalam projek ini, saya telah membina sebuah dunia yang menggambarkan negeri Pahang. Saya membina bentuk buka bumi seperti bukit, hutan dan sungai. Supaya dunia ini kelihatan seperti Pahang yang kaya dengan segala semujadi, saya telah membahagikan dunia ini kepada 4 zon utama, iaitu zon pelancongan, zon budaya, zon komuniti dan zon kelestarian. Di zon pelancongan, saya membina 3 tempat menarik di Pahang, iaitu Canberra Highlands, Taman Negara dan Pulau Tioman. Di Canberra Highlands, saya membina ladang teh. Di Taman Negara, saya membina hutan dan pokok-pokok besar dan laluan pelawat. Di Pulau Tioman pula saya membina pantai, laut dan batu karang. Di zon budaya pula saya membina kampung tradisional yang mempunyai rumah kayu, masjid kecil, kebun dan sungai. Saya juga menunjuk aktiviti masyarakat seperti nelayan, petani dan kanak-kanak bermain. Di zon komuniti, saya membina sekolah, pasar dan kawasan gotong royong bagi menunjukkan semangat kerjasama dalam masyarakat. Saya juga memasukkan masalah alam sekitar seperti sungai tercemar, sampah di tepi laut dan pokok ditebang. Kemudian, saya pula membina penyelesaian berdasarkan matlamat pembangunan mampan oleh United Nations seperti tong kita semula, kawasan hutan simpanan dan tenaga solar. Saya juga meletakkan APC dan papan tanda untuk memberi maklumat kepada pengunjung. Untuk memberi maklumat kepada pengunjung supaya dunia ini lebih interaktif dan mudah difahami. Harapan saya projek ini dapat memperkenalkan keindahan Pahang kepada pelawat dari dalam dan luar negara. Sekian, terima kasih.